Oh, besar anjay tu. Oh, dikorek. Laju tu. Banjir. Guys, sekarang aku kat bengkel Akil. Yang ni barang lama. Barang lama. Barang lama ni kat bengkel Akil ada 19. Weight blast. Minta Ucu tembak weight blast. Kita tengok selepas weight blast. Okey guys, sekarang ni dah masuk. Nampak dah dekat dalam Kita tengok selepas dah tembak weight blast. Ni weight blast ni bagi kalori je balik. Dia bukan pasir yang bagi nampak putih. Baik. Baik. Mantap. Tengok ya. Nampak macam baru balik. Kita tanya bos. Kalau crankcase Gil, harga berapa weight blast? 120. Kalori lah. So kalau crankcase RM120. Macam ni. Yang ni baik kau. Nampak macam baru balik. Mantap. Okay guys, ni selepas dah di weight blast macam buruk tadi. Kemudian setelah di potting korek. Besar anjay tu. Dikorek sini. Mantap. Kalau nak korek macam ni pun Akil boleh buat. Tapi Akil cas lah mana yang kau deal dengan Akil. Ni yang sebelum. Yang ni yang asal lah. Yang ni yang asal. So aku nak tengok dia punya padu dia tu. Dia tak adalah padu sangat kan. So macam ni je. Tapi minyak lancar. So nanti kita tukar. Kita tengok perubahan dia. Dia stop. Kira laju juga tak sampai seminit dah nak penuh. Kena cek tong lain. Yang ni laju. Tapi aku nak buat extra lagi laju. So yang modified tu lah. Kita letak. Kita tuang kat motor dulu. Okay guys, yang ni aku dah isi air. Dah isi air pula. Dah isi minyak. Kemudian dah masuk yang aku korek ni. Yang aku dah korek. Padahal yang ni bagi aku tengok ni macam ni lagi besar. Ni macam kecil. Tapi kita tengok dia agak-agak lepas tak sampai ke body ni. Cipuk tu. Baik aku pakai yang ni lagi laju. Aduh. Ini jam ni kalau nak ikutkan. Cipuk macam ni. Jam ni motor aku kalau macam ni tak boleh. Kena tukar balik. Kena tukar ni. Kenapa apa buat dia ni Aku ke sebab filter dia. Aku nak try cabut filter dia. Aku rasa filter dia ni. Kau nampak ni filter. Ada filter. Aku dah try cabut filter dia. Aku nak tengok laju ke tak laju. Ni geng filter dia. Aku nak try cabut filter dia. Kemudian aku nak test dia laju tak. Bila aku try macam ni, laju tu. Banjir. So aku suspect dia punya filternya. Filter ni yang buat slow. Sebab aku dah korek lah. So aku nak try pasang balik dia punya pelampung ni.
Pelampung pula dia punya penutup ni. And then kita tengok laju ke tak. Ni okey sikit. Laju dia lebih kurang macam aku punya lah. Lebih kurang macam ni laju dia. Laju dia lebih kurang. Tadi slow gila. Okay guys, kenapa aku pakai ni tapi tak pakai yang asalnya? Yang ni memang laju juga lah, orang kata lebih kurang macam ni. Tapi aku pakai filter. Kalau aku cabut filter, kemungkinan lagi laju lah. So reason dia sebab aku nak nampak macam clean kan. Kecil sweet So aku nak nampak macam tu. Kalau macam ni kan dia besar kan. Macam tu, dia besar. So kita try pakai yang kecil ni. Kalau kita pakai yang kecil ni, tiba-tiba motor aku jam, maksudnya ni lah. Sebab motor aku ni, sebab korang tahu, motor aku dah lama tak jam. Mana tahu sebabkan aku tukar benda yang kecil ni, tiba-tiba jam. So tandanya kita dah tahu lah, benda ni kurang laju daripada yang sebelum ni. Satu. Memandangkan dapat info ura-ura mengatakan minggu ni ada ride. Tahu betul ke tak? Tapi bukan ride siang lah. Ride malam. So Elia kena siapkan motor aku cepat. Mana kailak? Banyak part lagi yang aku tak pasang ni, tapi itulah kebanyakan part-part luar je lah. So untuk rezek aku ni, bila aku dengar Akil kata minggu ni ada try motor, so aku nak cepat lah siap. Kalau nak ikutkan hari Rabu malam hari tu, diorang racing, ada orang dekat lekas ada game. So kalau ada game ni aku malah nak join kan. Kalau sekadar untuk macam ride malam lepas tu test motor, okey lah. Sebab game-game ni aku kurang join sikit lah. So ini kemudian casing. Casing. Ni kau nampak kan, magnet mili kan. So aku punya wiring ni wiring catalyzer, tapi magnet bawah jalan mili. Sebab kan dulu aku ada magnet custom, tapi aku ingat dulu aku punya magnet problem, api tak cantik. Rupanya sebabkan aku pakai coil plug double R. So punca jam kat situ, bukan masalah kat magnet. Waktu aku dah dapat tahu punca kat situ, aku pergi jual magnet tu. Kalau tak memang aku pakai balik je magnet tu. Magnet custom tu aku jual lah murah mat. Aku custom je nak dekat 500.5. 500.5 total semua kan. Magnet, custom, rebate. Aku jual kau tahu berapa? 4.5. Sampai sekarang owner tu senyum je, tak ada cari aku. Dia dapat barang harga jackpot. So silap aku juga. Tak check dulu. So tak pilap pula lah. Macam sekarang pun aku dah puas hati lah. Long api sekarang okey lah. Tak nak komplain lebih-lebih. Nanti ada orang kata alasan lah. So ini kali kita tak ada main alasan-alasannya. Kita makin laju, kita seperti padi, makin tunduk. Bukan makin melangit. Yang penting ride mana-mana, have fun, enjoy dengan kawan-kawan. Keluar pun. Letih. So letak sini. Sebenarnya ni aku ada plan tau. Plan aku ni memang plan gila punya. Gila ni daripada segi aku ada plan nak jalan apa orang panggil? RZ jalan starter. Main gila. So aku ada plan macam tu tau. Tapi itulah buat masa sekarang ni bila nak plan tu, bila plan memang plan tapi modal perlu. Tapi itulah macam sekarang ni aku kena ada perancangan lain. So kena utamakan dulu. So untuk apa ni? Untuk
RZ jalan starter ni bak coming soon, tapi kau relax dulu. Nanti aku dah settle apa semua kan. Dia punya mall ni aku nak jual lah kat siapa-siapa. Nak jual kepada yang orang yang ada modal, kemudian dia jual. So maksudnya aku nak jual lah aku punya mall ni. So dia jual dekat orang. Macam mana nak buat starter RZ jalan starter tangan macam tu. So ibarat at least lah aku punya hasil tu ada orang yang nampak and then dia buat, dia jual kat orang lain. Macam tu. Dia buka jualan lah macam tu maksud aku. Aku rasa ada yang hilang anak dia. Mari saya settle dulu. Washer. Settle. So tinggal masuk kepala depan je. Yang ni pemijak, satu skru tak ada. Okay, vibrate. Ni penutup sini. So itulah fairing depan. So setiap getah bawah ni geng, jangan lupa letak minyak tau. Getah kat bawah fairing ni. So bila letak minyak, dia nak masuk kat getah tu jadi senang. So macam tu lah. Tanpa perlu tekanan ataupun tanpa perlu stres lah, senang cerita. So masuk pun jadi mudah. Aku nak beli screwdriver panjang sikit lah. So sebelah pula. Okay guys, dah pasang. So dengan video sebelum ni aku fitting bracket meter, cuntun, kemas. So ada banyak gap sini. Sebelum ni tak habis nak tersentuh dekat fairing. Memang kali ni yang kali orang kata clean lah. Kemas, sini pun kemas, dah settle. Hidup tak signal? Okey, signal hidup. Pengapian cantik. Sebelah ni pun hidup. Okey, cantik. Belakang. Okey, cantik. Okey, cantik. So kita tengok untuk lampu brake ada tak? Okey, lampu brake ada. Cantik. Jadi aku buat macam ni. Aduh, panjang akal lah orang kata. Aku rasa next video aku akan buat pengungsian performance ataupun sekian motor di parking selama 7 bulan atas highway macam mana. Adakah jam? Adakah tak laju? Adakah lebih laju? Kita tengok je lah. So, kita jumpa next video guys. Peace.